Okey, jom kita bedah siasat tugasan untuk kursus asas keusahawanan ni. Angka ni bukan main baring tau. Inilah cabaran sebenar yang menanti anda di luar sana. Jadi, tugasan inilah latihan sebenar anda untuk pastikan anda tak termasuk dalam statistik tu. Okey, jom kita tengok apa yang anda perlu hadap semester ni. Okey, ini pecahan markah. Nampak tak? Laporan projek tu paling besar, 55%. Nah, ni ringkasannya. Cepat-cepat tandakan tarikh-tarikh penting ni dalam kalender anda. Jangan terlepas. Misi pertama kita, pembentangan kumpulan. Kat sini, analisis dan cara anda sampaikan idea tu penting. Markah anda pecah dua. Analisis kena tajam, penyampaian pula kena padu. Dua-dua sama penting. Ikut je 4 langkah ni, buat analisis, justifikasi, reka slide kreatif dan cerita. Sekarang kita masuk bab paling besar, laporan projek individu. Inilah masterpiece anda nanti. Target anda 1000 patah perkataan. Pastikan setiap ayat tu betul-betul padat dan ada isi. Laporan anda mesti ada 4 tiang utama ni. Idea, pemasaran, analisis dan digital. Oh ya, tugasan ni bukan stand alone. Ia ada kaitan dengan subjek lain juga tau. Jadi, gabungkan ilmu dari subjek kelestarian dan seni reka. Barulah projek anda stand out. Dan akhir sekali, jom kita sentuh sikit pasal peraturan asas. Benda simple tapi penting. Tolong ikut format ni betul-betul ya. Font, saiz, langkau, semua ni markah percuma. Jangan sia-siakan. Dan ini amaran paling penting. Plagiat, tiru, copy-paste, auto gagal. Tiada kompromi. Ingat, tugasan ini bukan sekadar untuk lulus. Ia membentuk anda jadi pendidik usahawan. Persoalan terakhir untuk anda fikirkan. Lepas ni, idea bisnes anda tu betul-betul boleh survive tak?